Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah gambaran selepas kita tukar template kepada projek. So, kita akan ada beberapa structure plan view. Kita ada site, kita ada level 1, kita ada level 2, kita juga ada elevation, east, north, south dan west. Okay, kita balik kepada site. Okay, ini perkara penting yang kita perlu pastikan. Project base point, ini adalah project base point. Project base point ni tidak boleh berubah. Okay, bagaimana kita buat? Okay, kita select, kita filter, kita dapat project base point, kita klik OK dan cuba lihat di sini. Ini telah dipinkan. Andai kata saya unpinkan, apa yang akan berlaku ialah kita boleh klik dan kita boleh drag. So, ini yang kita cuba elakkan. Okay, baik, saya undo. Okay, apa yang kita perlu buat ialah kita select, kita filter, cuba kita tengok balik, project base point dan survey point, kita klik OK dan di sini kita pin. Apabila kita pin, project base point dan label tu tak akan bergerak. Okay, itu yang pertama. Pastikan yang itu dulu. Kemudian, di dalam structure tab, kita perlu bina grid line. Grid line kita buat satu mendatar dan satu menegak. Okay. Secara konsep, kita jadikan garisan mendatar semua dalam nombor, garisan menegak semua dalam huruf. Jadi, apa yang kita boleh buat ialah di sini kita tukar, double klik, kita tukar huruf A. Okay. Kemudian, konsep grid line ni kita boleh copy berdasarkan grid line. Ini biasanya yang kita akan ulang. So, apa yang kita perlu buat ialah kita klik di sini, kita klik copy, kita klik dan kita masukkan jarak, katakan 4000. Okey. Begitu juga di sebelah hadapannya, katakan 5000. So, itu kaedah untuk kita bina grid line. Secara konsep menggunakan copy. Tetapi dalam kes ini, kita akan menggunakan Revit daripada arkitek. Kita akan linkkan kepada Revit structure untuk kita generate kita punya grid line secara automatik. Maksudnya kita tak akan buat secara manual macam begini, klik, copy, kita ambil dan kita buat lagi. Kita tak buat begitu. Jadi yang ini saya delete dulu. Ini sebagai konsep saja. Sekiranya ada penambahan, kita boleh tambah. Okey. Cuba lihat pada grid line ni. Persilangannya berada jauh daripada base point. So, kita anggap persilangan ini berada di base point. Bagaimana kita nak ubah? So, kita pilih keseluruhan. Kita pergi kepada filter. Yang kita tak nak copy adalah project base point dan survey point. Yang lain-lain kita akan bawa, kita akan dudukkan di project base point. Kita apply, kita klik OK. Kita pergi kepada move. Kita pergi pada persilangan. Dan kita cuba zoom dan letakkan dekat sini. So, ini yang proses pertama yang kita perlu buat. Okay. Kemudian, apa yang kita perlu buat selepas ini ialah untuk kita linkkan lukisan daripada arkitek. Di dalam software Revit juga, kita gunakan insert Revit link. Kita pergi kepada fundamental model arkitek. Ini juga dalam format Revit. Pastikan pemilihan positioning adalah internal origin to origin. Klik open. Ini adalah apa yang berlaku selepas kita linkkan structure Revit dengan structure daripada arkitek. Ini adalah paparan pada site. Ini adalah paparan pada level yang sebelumnya masih lagi kosong. Level 2. Okay. Sudah ada Revit arkitek. Pada east. Dah ada. Pada north. Dah ada. Sama juga pada south. Dan lain-lain. Okay. Kembali semula kepada site. Okay. Sini. Kalau tadi kita buat grid line secara manual, kita copy dan kita bawa ke setiap satu berdasarkan nilai yang kita nak. Tapi kita ada kaedah yang lebih mudah di dalam Revit ni. Kita linkkan arkitek dan structure dan kita buatkan kolaborasi
antara Revit Architect dan Revit Structure yang kita sedang bina. Okay, apa yang kita perlu buat ialah kita pergi kepada Collaborate tab, kita pergi kepada Copy Monitor, kita select link. Okay, apa maksud select ni? Kita pergi kepada select link. Okay, garisan biru yang timbul ini adalah link kepada Revit yang kita dah bawa tadi. So, kita klik. Okay. Kemudian, kita kena pergi kepada copy. And then, kita kena klik pada multiple. Okay, sebelum tu, tengok yang ni dah boleh kita sentuh. Tetapi ini bukan kita punya. Ini adalah datang daripada Revit Link Architect yang kita bawa masuk tadi. Sekarang kita nak aktifkan link semua grid line yang ada ni di dalam Revit Structure. So, jadi apa yang kita buat, kita copy, kita multiple, and then kita pilih keseluruhan ini. Okay. Kemudian, bila kita dah pilih secara keseluruhan, kita kena filter dulu. Dalam kes ni, apa yang kita nak, kita hanya nak grid sahaja. So, ada 13 grid, kita apply, kita klik OK. Sebelum tu, cuba tengok betul-betul. A, B, C, D, E, F di bawah. 2, 3, 4 ni juga di bawah. Alright. Jauh daripada grid line asal yang kita bina tadi. Okay, kita apply, kita klik OK. Okay, di sini kita klik finish. Cuba tengok dekat sini. Masih belum ada apa-apa perubahan. Tapi grid line daripada arkitek telah dipilih. Kita klik finish. Okay, dah keluar simbol monitor. Yang ni abaikan pangkah. Dah keluar simbol monitor. Kita masih berada dalam mode modify grid dan copy monitor. Kita klik di luar kawasan. Okay, barulah kita boleh finish function copy monitor. Finish. Okay, bila kita dah klik finish function copy monitor, tengok ini grid line. Ini grid line yang kita copy daripada arkitek. Klik dan kita bawa naik ke atas. Okay, begitu juga dengan yang di sini. Kita klik dan kita bawa selari dengan grid line yang kita bina tadi. Sengaja saya letak jauh supaya kita dapat nampak. Okay, yang ini pun sama, kita keluarkan. Kita zoom, kita keluarkan. Okay, ini pun sama, kita keluarkan. Okay, begitu juga dengan bahagian ini. Kita zoom, kita keluarkan. Okay, supaya boleh nampak apa yang kita ubah tadi. Di dalam adalah bahagian link yang kita bawa. Di luar adalah grid line yang kita bina menggunakan kaedah copy monitor. Kebaikannya di sini ialah bila kita buat begitu, di level lain juga akan ada. Level 2 juga akan ada grid line. Jadi maksudnya proses ni dah dicepatkan. Okay. Cuba tengok dekat east. Dekat east pun dah ada. Okay. Dekat east pun dah ada. Kat bahagian ni. Okay. Saya nak ingatkan dekat sini. Yang ini sebaiknya kita gerakkan jauh sedikit daripada bangunan. Supaya yang ini nampak ini bila kita tak gerakkan, nanti kita tak akan nampak pada level yang berikut ni. So kita gerakkan. Begitu juga yang di bawah, kita gerakkan menjauhi bangunan. Okey, cuba tengok dekat north pula. G begini. So gerakkan jauh daripada bangunan dan kita gerakkan jauh lagi ke bawah bangunan. Dan A ni tadi kita boleh di sini A kita duduk di bawah ni. So kita kena gerakkan naik ke atas. Kalau kita tak gerakkan naik ke atas, maksudnya pada level-level yang lain tu dia tak akan nampak. Okey. Itu sahaja untuk yang bahagian grade. Kemudian apa yang kita perlu buat ialah kita kena copy lagi untuk level. Cuba tengok dekat east, kita hanya ada level yang ini 1 dengan ground level. Tetapi dekat link ni dia ada lebih lagi. Okay. Yang kita punya structure level 1 dan level 2. Yang level 1, level ground floor ni, ini adalah daripada arkitek yang kita import tadi. Bagaimana kita nak buat? Sama sahaja kaedahnya. Ialah kita pergi kepada copy monitor, select link. Link ni akan muncul. Okay. Kemudian kita pergi kepada copy.
select keseluruhan, pilih keseluruhan. Sorry, kita kena multiple dulu. Pilih secara keseluruhan, kemudian kita filterkan dulu. Kali ni kita nak level. Level, check. Ambil level. Kita apply. Kita klik OK. Kemudian, nampak dia punya level ni dah mula aktif. Kita finish. Okay, yang ni kita tutup. Nampak ni monitor level dah keluar. Kita tutup. Kemudian kita klik di luar. Barulah kita selesai finish. Okay. Cuba tengok dekat nose. Cuba tengok dekat sini Okay. Kita zoomkan sedikit. Ini yang daripada original. Kita keluarkan jauh sikit daripada bangunan. Okay. Cuba kita tengok balik. Yang ini yang telah dihidupkan. Kita bawa dia keluar. Dan dekat sini, kita boleh ubah kedudukan labelnya supaya berada di sebelah kanan. Okay. Dan beginilah contohnya. Okay. Untuk yang ini, ada satu bahagian yang kita kena tambah. Sekarang kita dah ada level 2 sehinggalah level 6. Tetapi di bahagian project browser kita masih lagi level 1, level 2 dan site. Jangan risau. Kita terus buat satu benda yang agak penting, iaitu foundation. Kita pergi kepada structure. Sorry. Kita pergi kepada level. Ini ground level. Okay, kita pergi kepada ground level. Kita pergi kepada copy. Kita klik. Dan kita turunkan sebanyak 3000. Kita enter. So dekat sini, ini kita boleh rename. Katakan ini adalah 00 foundation level. Itulah. Okay. Nilai yang sebenar dekat sini sepatutnya adalah 3000. Bermaksud kita kena tambah lagi 600. So tadi saya type 3000 tak cukup. So jadi kita kena buat 3600. Maaf, kena dalam bentuk negatif. Negatif 3600. So nilai ni jangan risau, kita dah boleh play around. Okay. Yang lain-lain tu kita boleh ubah ikut kepada apa yang arkitek dah tulis. Contohnya dekat sini adalah level 1. So di sini adalah 00 ground level. So ini semua kita boleh ubah. Okay. Tak jadi. It's already in use. Okay, sorry. Dia dah ada di sini. Saya hanya perlu bawa ke tepi. Maaf, tak nampak tadi. Alright. Kita dah selesai. Tapi dekat sini tak keluar. So, kita pergi kepada view. Tadi tengok ni level 1, level 2 dengan site. Tetapi kita dah ada level sampai 6. Kita pergi kepada plan view. Kita pergi kepada structure plan. Kita hidupkan daripada foundation sampailah level ke-6. Klik OK. So, di sini akan ada berlaku perubahan. Okay, cuba kita tengok level 4. Level 4, semua grid line kita ada. Okay, ini yang saya nak ingatkan. Tips kepada sekiranya grid line kita tak keluar. Bermaksud, ini contohnya A. Tadi dia duduk di bawah. Dia berhenti sampai level sini. Okay. Cuba kita tengok pada level 4. A tak ada. Okay. Jadi kalau nak betulkan balik, maksudnya dekat ni. Kita pergi kepada grid line. Kita kena naikkan dia sampai ke bahagian tu. Gitu. Barulah level 4 tu semuanya akan ada balik. Okay. Itu sahaja untuk konsep grid line dan level menggunakan copy monitor.